Pernah tak jumpa orang kaya, hidup dia simple gila. Saya pernah jumpa goal saver saya ni. Aset berjuta, emas beratus gram. Tapi pakai jam biasa, bawa kereta pun biasa. Saya pelik, so saya tanya, kenapa tak enjoy life dia tu? Dia senyum je. Dia cakap, saya dah enjoy tapi bukan cara yang orang nampak. Boom. Kita pula gaji baru naik sikit, dah upgrade life. Phone baru, kereta baru, lifestyle baru. Padahal bank account masih loading ni. Morgan Housel, penulis buku The Art of Spending Money, explain pasal benda ni. Orang bijak guna duit untuk beli kontrol, bukan untuk beli perhatian. Simple life bukan sebab dia tak mampu, tapi sebab dia tak perlu buktikan apa-apa. Sebab tu orang kaya sebenar kurang stres, kurang nak impress dan lebih banyak pilihan dalam hidup. Dia tak kejar nampak kaya, tapi dia kejar rasa tenang. Simple bukan bermaksud kau miskin, tapi bermaksud kau dah menang. Follow saya untuk lebih kupasan buku, tips dan strategi kewangan yang waras, praktikal dan tak ada drama.